Berat benar kalau tengok ke bocor air dia tu. Tapi sikit saja kerosok hanya satu paip. Apabila kita guna pressure test, kita dapat detect dah satu paip tu bermasalah, dia ada bocor. Kok banyak air tak ada tubik tu, benda ni lah kok bocor. Kesel lama kali ni. Mungkin siapa masa dia dah perlu ditukar. Bila mari lagu ni, kita akan cek yang paling minimum. Mana kata tidak melibatkan kos yang besar. Kita akan cari solusi dia. Kok mana paling jimat? Okey, kita temulah. Hanya paip ni sahaja perlu kita tukar. Selepas tu kak, kita sajalah corner. Kalau corner nak tukar one set, tak ada masalah. Kalau corner tu kurang bajet, hanya tukar ni je lah. Untuk masa-masa terdekat ni. Hak mana nak cek sistem air ke, nak cek minyak lena leaking ke, nak buat aircon ke. Apa biasalah. MA how to expert. Lacak.